So video tu ada delay for about 10-20 seconds lah. Okay, cool. All the best. Greetings keluar. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hai. Saya Aina. Saya Nadira. Azmin. Cepatlah. Weh, gila dia. Dia ada audio sorry abang? Ada tapi dia mute. Audio. Dia orang boleh dengar kita. Dia boleh Tapi dengar kita? dia orang boleh dengar kita tapi kita tak boleh dengar dia orang. Kita tak boleh connect dengan dia orang. Oh, dia boleh dengar kita? Yes, dia orang just boleh chat and tengok cakap je kita. Ni apa yang abang cakap ni pun dia dengar je. Assalamualaikum, siapa yang dengar tu? Weh, delay dia bukan Ya, cakap. abang kena cakap. Boleh tak video? Suara tu surau abang. Siapa yang dengar kita orang tu? Chat. Kat chat box. Cepatlah. Tak sabar. Nampak sangat kita ada fans. Fan Aina. Mana ada? Kau ajar kau. Kau selalu je kau. Hai. Belum ah. Itu Anon. itu Januari 30. Oh. Kita start dululah. Assalamualaikum. Yes. Tak tu. Assalamualaikum. Assalam. Nampak sangat WhatsApp. Nampak sangat kau tak pandai je. Assalamualaikum. Semua. Hai. Saya Azmi. Tempatlah chair boring dah ni. Asal macam tu? Azmi jarak Aina ke? Dan Nadira. Double E. Hai. Tu siapa Anon tu? Belum Ke lah. abang? Bukan. Tak tahu. Bukanlah, ini Januari 30. Oh, dia baru masuk. Hari Hai ni lah, Yelah. tengok kau ni. Bongok. Dia mana? Dia hari ni punya. Mana ada? Nadira. Kau ni satu tu pun kau punya lambat. Cool. Korang. Okay, hantar. Hai korang. Hai. Hai Anon. Anon tu tidak dikenali lah. Anonymous. Nampak sangat dia punya. Anonymous. Atin. Nampak sangat abang ni. Tak lah. Ya, Atin ni Ajak kan, hai Atin. excited. Hai Atin. Sukalah. Hai Atin 93. Bisa Atin, bohong. Atin 93. 92. 93. Oh. Ni sama bayi kita. Dah Dah dinner. dinner. Azmil dah. Baru je. Tipu je. Sudah. Kami Semua sudah. cakap ah makan mihun. Dah dah Miun. Cakap je. Aku Orang kadang nak tahu. Aku makan saat ni tadi. Makan murah Subway. RM2. Alah, kecoh lah. Pagi tadi aku masak whey. Bohong lah. Nuratika S. Dah, kita orang dah dinner. Atika S. Next. Kau ni kau ingat ni teknologi. 13 orang dekat sini. Cik, korang boleh tanya dia macam-macam. Anonymous je 20,000. Ha tu? Nervous Nervous tak? tak untuk konsert ni. Johnny tak. Azmi lah tak. Nervous. Kalau dia tengah tulis kan, yang lain boleh cakap Mesti lah. lah. Sembang. Okey. Sembang. Kami rasa kami dah ready kan? InsyaAllah ready. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Doakan kami. Doakan kami. Amin. Tu siapa tu? Kau saja kan?
Tak baik tu Kau tulis tulis macam tu. Azmin. Tak baik tu Azmin. Apa aku tulis? Kau cakap untuk Azmin nervous lah macam tu. Yelah, nanti Untuk dua korang- diva ni Terkejut. Tak nak diva lah. Macam terkejut tak dua. boleh gas tersingkir. Of course. Terkejut gila. Saya rasa Dua. Terkejut. terkejut jugalah sebab Tuah tu bagus. tuah tu bagus sebenarnya. Dan kita rasa dia akan lagi kebabur kat luar. Nah, next. Terkejut. Next. Balas lah. Okay. Kau balas lah. Asyik aku je. Kau baru kan balas? Terkejut tak dia tu? Terkejut. Gila. Alhamdulillah. Tu. All the best to you guys Ahad. Cik Siti. Cik Siti, thank you. Thank you. Thank you. Malas sangat nak type kan? Aduh. Macam mana nak buat love Ni Isn't she lovely? mana ni? Mhm. Yang atas ni dengan 3. Wait. 3. Ni. Aina, siapa saingan paling hebat dalam mentor? Mesti jawapan klise dia cakap dua-dua ni. Confirm. Saingan hebat. Alamak. Cepat type. Tak ada saingan hebat dia. Tengok dia ni. 2 ekor ni. Aku tak Saingan hebat abang ni je. Atin lah dia. Ha? Nama dia Atin lah. Atin lah. Saya nak jawab apa? Sebut je Semua apa-apa. kot. Semua bagus-bagus tapi Semua yang ni paling takut Nadira. Otak kau. So bagus-bagus kot. Gila. Aku segila je. Best tak masa Gila mentor? tak saingan semua. Best. Gila tak best? Best lah masuk mentor. Gila tak best? Best gila. Pertama sekali bila masuk mentor best. Kedua kali tertekan. Ketiga kali stres. Tapi bila dah dapat perform elok-elok tu, alhamdulillah Sepuas kan? semuanya okey. Ngawak lah korang ni. Sekejap apa Atin ni? 1893 Okay, 93. Okay, kau belah yang bawah. Okay. Apa tu best tak masuk mentor? Best gila. Jangan gila terus. Okay. Yang gila ni. Best sangat. Dia pelik lah gambar ni. Aku dah macam ni dah. Lambat. Kami memang macam ni. Kami memang macam ni. Tim B kan. Kita pelik sikit. Timbi. Tak Saya extend. cakap tak rendah, kita orang ada nickname. Okay. Kita orang ada nickname. Nickname. Jom TB. Tim B. Timbi. Tak hashtag. Tak, aku kata nickname tu yang kau je Kita ada kau nickname. ni. Nickname ni dia yang buat. So Dia nickname kita buat. adalah Type. Kau yang buat, kau yang type. Saya. Kita orang ada Nadira. ada apa? Kita Kita orang ada ada nickname, nickname. Yang Nadira yang buat. Semua huruf besar weh. Woi. Sorry. Kita orang ada Nickname. Azmil. Cakap je Jamil. Azmil. Jamil. Jamil. Aina. Nina. Jena ke Nena? Oh Nena. Nena. J kan. Night. Jenat. J Nadira Night. Dia bukan Nat, dia Jenat. Jannat tadi. Oh Jannat. Jenat. No. Nat. Mesti buruk sikit. Mana boleh tak adil. Jenat. Aku tahu Jenat. Nama-nama dengan kau lah. Sebelum masuk mentor korang masa study ke kerja? Kami kerja. Azmi. Saya belajar. Saya kerja. Alhamdulillah kerja. Nadira kerja. Regular. Kau kerja eh? Hotel. Oh. Okay, rahsia kau nama aku. Dalam masa Kau malas kan? Aina pula belajar. Kat mana?
Tak payah, study je lah. Kalau dia tanya Tak apalah, jadi tak, kalau famous dia nak sikit. tahu dia akan tanya kat mana. Dia dengar dah, dia dengar dah. Jadi kau bagi tahu je lah. Nampak tak? Study kat mana? Study kat Urut Besar semua. UCSI. UCSI. OCC. Ceras. Ceras. Oh, tadi tak nak bagi tahu pula agak just bagi tahu nombor 4. Ceras. Tak, kalau UCSI orang tak tahu. Okey Gila dah. kau ingat dia tengok Wing. Nak pula. Nanti je. Nak kerja. Jenat. Nak ada restoran, jangan lupa Jenat. datang. Promote. Asal kau ni? Ada restoran babe. Ada restoran. Kau kena promote. Sebelum masuk mentor, korang mesti study kau. Tukang makan. Jahatlah. Janganlah, Semen. Tak, lepas tu tulis lah hei gurau. Leg lah leg. Ya ampun. Hei gurau. Gurau. Asal Kau bosan? mana? Kau bosan? Kau bosan? Kau bosan? Kau masak eh? Kau ni masak? Kau ni. Tukar dia lah. Ha? Dia nak pemilik. Kau nak apa? Ha. Okay. Asal mana? Hazmi asal Asal Sabah. mana? Hazmi asal Sabah menetap di. Bukan menetap lah. Bukan jahat Jamil. Sabar di mana tu, Pak? Sabah di Tawau. Baik. Dan- Saya Aina? asal dari Mersing. Saya Minum boleh? berasal Minum daripada boleh? Johor Ada Bahru brand? tapi Tak ada menetap apa, di minum je. Seremban. Ya Allah, tak ada hal. Santai ya. Barat. Satu Best tak lagi. kerja Legoland? Bang. Orang Best tak tanya kerja saya- Legoland? Jap. Sekejapkan Aku sempat. Botak bobok tadi. Best. Selain kerja banyak tim baca BM aku baik gila. Kau ni tu. Selain kerja banyak pengalaman boleh timba. Nak Vans ke? Dan Vans ke? Tipu je. Tengok tepi. Lawa. Azmil, rasa RM60 ada tekanan tak bila kita yang menang? RM60. Kat mana? Downtown. Bila pergi? Malam dengan Pupik ah. Lepas tu dia cakap gelang tu kan, dia pergi beli gelang. Dia beli lain? Ha? Tapi dia bukan beli yang macam tu lah, dia beli lain. Saja senyap ya. Tak tahu. Ni pun beli kat Atang kan ni. Kecoh beli kat Singapore. Oh yo. Oh ya. Aina study apa? Mak kepo nama dia. Ha. Azmi rasa ada tekanan tak bila Kak Dayang menang kata baik. Kau cakap apa? Oh, tak setengah. Aina tadi kat mana? Mat Kepo. Apa tu gelak Aina? Nama mak kau tahu kepo apa? Tahu. Oh. Kepo macam ni budak ni kan. Aina study music. Aku malah cakap aku study music. Dia aku Aina. kepo ah. Cik tak boleh Ya. dah dengar. Jangan. Berapa jam? Sejam eh. Weh, semalam aku pergi downtown best. Semalam Aina Memang. pergi downtown. Ya. Dia cakap best. Jom nanti. Ha? Jom. Itu sibuk gila. Dia Adidas tipu dia pun baik ah. Uptown ke lagi best bang? Uptown. Danton Ceras eh? Ha. Tak banyak. Kurang kan? Ke Setapak? Orang kata danau kota tu apa? Danau Kota Setapak. Danton Ceras mana ada dah tutup. Ada lah. Ada lagi. Ada lagi eh? Yang dekat dengan hospital kan? Ha? Ada. Tempat baru eh? Betul? Ada. Kata tutup. Apa pasal yang Atin ni dia punya tulisan berkala?
dan tebal. Kan? Oh. Aina lepas mentor nak jadi penyanyi, Nadira dan Azmi pun nak jadi penyanyi full time ke? Taylor Swift tanya kita. Dia asal Kelantan kan? Taylor Swift. Untuk Azmil, kepada Taylor Swift, untuk Azmil kalau boleh memang nak jadi penyanyi. Kalau ada rezeki, Azmil akan teruskan. Kalau tak pun dalam masa yang sama, Azmil tetap akan berkarya. Mungkin boleh tengok Azmil kat YouTube ke, kat Facebook Azmil, Azmil Karim. Untuk fan Facebook Azmil Karim, Azmil Mental Legend Official. Azmil pun ada IG, Azmil Mental Legend. Untuk YouTube, Azmil Bah BH. Thank you Taylor Swift. Cakap apa? Aku hantar ni dulu. Kau pula type. Okey. Hantar Kak aku terus. Hantar. Kau. Okay, kau tulis. Atin, cantik, memang cantik. Cantik kan? Nampak tu dia buat. Kenapa sebab dia kita cakap kenapa colour dia tu? Oh, dia dengar. Kau ni lembab gila. Saya pun okey. Akan meneruskan. Cakap je menyanyi. Teruskan nyanyian kan? Karier saya penyanyi. Boleh lah hantar. Macam ada salah. Dah benar. Salah. Betul lah. Boleh. Karier ke Double C, satu E. C-A-R-E-E-R. Pula double C pula. Singgit satu R. Satu R. E-E-R. Nampak tak? Budak yang tak Nampak sekolah, tak? masuk terus menyanyi. Tak, dua orang. Sorry Tiga orang. sikit tau. Okay. Saya mungkin akan menguruskan diri saya. Then Nak suka macam tu. Dia suka atur. Macam gambar dia nak post ni, dia atur tu cantik-cantik. Nanti dah Baru dia berapa post. delete. Dia, kita nak ambil gambar, dia suka tengok. Selama je dia delete. Bila dia tengok satu je, dia je dia tengok. Tak cantik, dia Dia delete. gambar, dia tengok muka dia je. Selamba je. Aduh. Nadira. Bila dah view, dah cantik apa semua, dia delete je. Sebab dia tak cantik, itu je. Saya akan buat bis. Asal kau delete? ayalah. Tengok tu, dia takkan atur. Dia takkan atur. Boleh je lah Nat. Ada orang pun Nat. Jamil. Korang mesti gunakan nama korang kan, Azmil dan Aina. Okay. Jemil. Kata ganti diri tak pandai pakai ni. Ha? Tak pandai pakai kata ganti diri. Siapa? Dia orang. Biasanya saya dia pakai nama. Jemil. Tak, kalau kita guna nama Nat je kan. Nat suka je ni lah. Dia tak suka. Dia tak suka. Dia pesan awal. Kau tak kena pakai apa? Habis tu kena cakap apa? Saya. Jangan Nat suka. Tu banyak ni. Rutin harian sejak masuk mentor ni tiap-tiap hari berlatih nyanyi jika. Latih berenang. Azmil ni dia suka berenang. Excuse. Ni berlatih makan. Berlatih Lepas fly, tu berlatih hobi fly. dia sebenarnya kentut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah Itulah Jamil. hobi Jamil. Orang siap nak tengok ni. Aku lupa aku punya fan page apa. Azmi Mental Legend. Parents okey ke masuk mentor? Kejap. Azmi Mental Legend. Mana tak okey. Nah, melampau kau nak Sorry, promote sikit. Rutin harian sejak masuk mentor ni tiap-tiap hari berlatih menyanyi ke? Memang kita orang berlatih menyanyi tiap-tiap hari. Orang kita nak bagi perfect hari-hari. Practice make perfect.
Aku cakap menyanyi memang kita practice. Kita mau kepada macam performance lah. Nanti kawan kata kita menyanyi gitu. Kan? Nanti kita makan juga. Tu je lah lifestyle kita lah. Sekali China dah lambat. Boleh tahu? Balance lah. Parents. Okay. Apa tu? Kentut. Kentut. Sampai hati korang ni. Siapa? Dia tinggal. Nak, kau apa nak rutin kau? Rutin saya makan, Makan. Tidur. gym. Gym. Ya, lah kau. Tidur dan Betul makan. lah. Tak adalah Apa setiap betul hari. Okey lah, jarang-jarang lah pergi gym tu, tapi ada juga. Gym apa? Gym bed? Nah pula dia suka buat lagu. Tak adalah sangat tapi Gerak kan? Suka buat lagu. Okey, hantar. Nak dengar tak? Hey, Tak lagu. kau suka cakap aku tidur menyanyi. Kau saja. Aku tak suka tidur tau. apa kau kamu. Sini. Saya tak suka tidur, saya minta maaf. Saya tak suka tidur. Itu bukan hobi saya. Dia kalau dia tidur, dia akan pakai stokin warna pink. Tidur 8 jam ke atas. Confirm. Saya tak suka tidur. Nak, Aina, satu lagu Aina. Ha? Satu lagu. Oh, ya Lagu ke? kau buat. Lagu yang mana? Apa lah. Dan dia apa? Sebab last week pun orang nyanyi. Banyak request pun nyanyi. Lagu cepatlah nyanyi. Asal ni? Mana ni? Cepatlah sambil dia type. Nak dengar. Kau bagi beat ni. Okey. Pak. Kan ni. Macam mana beat dia? Tentu je. Lagu sakitnya di sini. You know you've torn me into pieces. Don't you know you broke your promises. Nak tumbang lah. Jom dah menghancurkan lagu tu, tapi tak apa. Lagu sakitnya tu di sini. Sakitnya tu di sini di dalam hatiku. Sakitnya tu di sini di dalam ku. Lagu Tu lah. apa ni? Macam mana? Lagu Indonesia. Ya ke? Diorang tak tahu. Garangnya Aina. Taklah. Yes. Taklah. Kan. Aina chill. Kenapa tak ada dah? Ada dah. Nampak tak? Nampaknya. Atin ni best lah. Minggu tak ada makanan ke? Tak ada. Ni macam mana nak refresh mah? Yang fan chat box ni Boleh buat apa? tak boleh refresh. Tak ada, dia keep update macam tu. Oh. Dia tak update. Senanglah korang kalau dia kan musuh ketat. Ingatkan musuh kami Tak. Kami lah paling Untuk team gerak B sekali. memang Mazmi rasa memang lain dari team A. Macam team A diorang ada komitmen diorang dengan mentor sendiri. Untuk team B kita orang lebih macam family lah. Sebab Kita kita orang most musuh. of the time kita untuk hotel. Kita orang musuh dekat pentas je kot. Taklah musuh sangat. Dia macam bersaing lah sebab Bersaing secara sihat. Sihat. Tapi bila kita off stage, Memang kita gila. family. Off stage ke on stage? Off stage. Off stage. Ini Azmi abang, Off ni adik, ini yang paling skor rendah. Ni paling gangster. Yang paling gangster, paling skor rendah. Nak paling Ni aku. cute semua dia. Awak cuba juga. Cliche lah Aina. Aina yang Oh tulis boleh, tau. boleh je tulis apa-apa lah nanti jadi huruf kecil. Oh ya. Tu apa jajan? Pupuk lagi. Dah lapar dah. Kau makan apa tadi? Aku makan ni. Makan sweet and sour. Sedap memang. Nasi sedap, memang sedap. Ikan.
Makan sekali dengan lagi. Lepas tu kat bawah makan lagi. Habis je Kau makan makan. apa tadi kat bawah? Makan roti. Aku tadi makan Subway pagi tadi. Baguslah kalau bersaing cara sihat. Yeay. Macam tu lah. Kan macam tu lah. Kau bagi kau. Aina tak ada pun bagi. Kadang-kadang kita gaduh juga. Kau tak tahu? Kita gaduh juga. Tapi macam ni. Tapi gaduh-gaduh manja kan? Kita orang tak pernah gaduh bermusuh gila babi. Kita gaduh macam contoh ni kau tak Kan? ada ketawa. Nah, diamlah Nat. Tolong Nat. Nat tolong. Kita orang gaduh manja lah. Nat dah keluar dah keluar. Tahu lah. Kalau Nanti sedih kan? Tapi aku rasa kalau minggu pinggiran tu dah tersingkir tu mesti buat tak tahu je dulu. Nanti kat hotel baru nak poyo kan. Tak lah, kita kan sekali juga kan. Sampai final kita orang memang sekali kan. Tak tahulah, aku macam Macam apa? Cakap dah. Ding ding ding. So far, apa yang paling best jadi protege? Yang paling best jadi protege. Dapat macam-macam. Untuk Azmil, Aku dapat saya dapat kasih sayang daripada keluarga Abang Zainal. untuk Azmil, sebelum ni Azmil nyanyi suka-suka je kat dalam toilet. Tak sangka pun career Azmil selepas ni bakal, insyaAllah bakal jadi penyanyi. So yang paling best jadi protege ni, Azmil dapat pengalaman perform di atas pentas yang gah macam Mental Legend. Dalam masa yang sama je Azmil belajar vokal dan juga membuat persembahan-persembahan. Itu yang paling best bagi Azmil. Peace ya. Itu je korang. Okay. Tak support langsung. Oh ya. Oh. Yeah. Kalau nak cakap apa? Sebelum mentor pernah tak masuk pertandingan lain macam AF ke? Kalau Nadira semua orang tahu. Apa ni tadi sebut? Kalau Yang best jadi protege shopping ke tak? Dia sebab dia macam mentor kita orang, dia selalu bawa kita orang ke show-show. So Kalau kita nak belajar kan? Kita belajar. Itu yang paling experience macam tu yang boleh banyak mengajar kita orang macam mana Ya. nak perform. Vokal bukan salah rupa. bukan Dua. boleh lah. Aku tak ada Ada yang kop apa di LA tu. Dan Itu Aina bukan macam AF. Tak apalah, pertandingan. Dan Aina pula. Banyak. Aku cakap Aina kau pula. dia ni finalis AF. Ya. AF. Pernah tak tengok fine art saya kat final? Kadang-kadang Fine- Aizat pun tersingkir awal aja. Shortlisted. Shortlisted. Dan Aina pula Shortlisted AF. dari mana ni? Ayam. LA. Tak apa, apa nama penyanyi? LA. Dah dari LA. Pertandingan. WCOPA. Pertandingan tak payah tu. Ya, WCOPA. Oscar. WC COPA. COPA. Weh, kalau aku dah kat Oscar kan, Sila Oscar, Google. bye-bye. Aku dah berlagak lah dengan budak ni. Google. Azmil Pernah. pernah. Azmil shortlisted AF. Pernah. AF yang batch dengan Indah. Allah. Hebat lah. Hebat Pernah. dia ni. Dia saja je. Joke. Join. Jipak. Ni AF berapa tu? 10 Jipakan F10. Oh dah 10 ya. 11 lah. Sebelah lah tahun ni. Yang baru ni Oh, 11. oh. Okay, dengar. Ceritalah buat mentor masing-masing. Nak tahu juga macam mana Dayang, Zainal Abidin and Ella in a real life. Oh. Nak Okay, macam saya, mentor saya Zainal Abidin. Tak ada. Tak apa, cakap je, dorang tengok. Abang Zainal ni, dia macam ayah. Dia bagi saya kasih sayang sebagai seorang anak dia. Macam wife dia pula baik dengan saya, rapat dengan saya sebab saya jauh dengan mak ayah. So, dia orang lah yang ada di sisi saya selama saya berada dalam Mental Legend ni. Nak pula? Aina? Aina pula, Kak Ella tu dia sangat berbeza dekat macam mana orang tengok personality dia dengan dia dekat rumah.
Macam mana bila korang datang rumah dia, dia beza sangat sebabnya dia adalah orang yang tak tahu nak cakap macam mana. Dia semua benda dia sediakan untuk Aina. Contohnya kalau Aina datang rumah dia, dia tak boleh tengok Aina duduk diam je. Mesti dia akan bagi Aina makanan ke, minum ke, apa-apa je lah. Dia macam kalau nak tidur, dia bentangkan. Dan dia tak pernah rasa benda tu menyusahkan dia. Bentang toto Macam best gila. Macam dia buat, Aina cakap tak payahlah Kak Ella bila Aina buat sendiri, letak je kat tepi tu. Dia nak buat juga dan dia rasa benda tu macam fun dan dia tak menyusahkan dia langsung. Tu pasal Kak Ella yang selama ni Aina tak pernah tahu. Tapi bila dah lama baru kenal dia sebenarnya. Azmil? Azmil pula kalau Dayang, Azmil semua tahu Dayang jenis yang lembut-lembut, ramah, manja. Tapi sebenarnya Garang. Dayang bukan garang, dia tegas. Wow. Dia tegas bila macam dia tegas bila macam Azmil, contoh Azmil tak fokus sebab Azmil dalam masa yang sama Azmil suka jog. Tapi dia macam kalau Azmil tak fokus, dia akan macam dia cubit dia kecil je. Tapi sampai 4 hari ni. Jadi Kak Dayang. Oh my god. Nak kena sakit. Itu Kak Dayang. Tapi macam aku sama-sama sekolah dulu lah. Kejap aku sabar Okey. Lepas tu macam Kak Dayang dia beza, tak sama dengan mentor lain. Dia taklah macam manjakan sangat. Dia cuma dia lebih suka macam protect diri tu macam survive. Jadi Azmil banyak juga spend masa dengan Kak Dayang. Tapi kita orang akan spend masa bila macam time untuk practice rehearsal. Tu Kak Dayang. Okey, apa tadi? Macam mana? Kena tarik. Dia tengok ada orang tanya ni, Nadira. Dah lah aku Dah. jawab. Dah masuk fokus. Dah AF sampai pusingan berapa? Dah. Jom dah, tiga. tiga. Lalu. Lagi tak perasan. Best pula. Lagi? Boleh tak nak cek diri sendiri? Ni banyak tak dari dulu. Krik. Kenapakah krik? Atin mana Atin? Atin. Taylor Swift mana Taylor Swift? Anon dan Anon. Anon banyak. Sebut nama sekali. Anon. Tu Ni? baguslah kalau mentor tu susah sangat baca pasal artis yang Kate Watt lah, Diva lah. Diorang lah memang tak macam tu. Diorang tak macam tu kan? Diorang tak macam tu. Kadang-kadang diorang kat luar lain tapi sebenar-benar. Tapi bagi Azmil mungkin orang tengok orang macam Kate Watt Diva, tapi sebenarnya diorang sibuk. Jadi kerja diorang. Jadi bila macam time sibuk tu Keadaan kadang-kadang memaksa. tak sempat nak layan peminat. Apa ni? Nadira memang terbaik, jarang kita jumpa seorang yang berombak masa tengah jalan. Wow. Terima kasih. Masa tengah diri. Terima kasih. Kita cakap Atin tadi lah. Hai Atin, no comment macam Datuk Siti pula. Terima kasih Rafiq. Kasih Rafiq sebab puji dia je. Dah komen jawapan Atin. Kita bukan bagi jawapan klise kan? Yang glishing kau lah. Asal pula aku? No, tak. Okey. Lagi? Pasal kita ada apa? Pasal kita ada apa tadi? Mak, kita orang memang setiap hari Jumaat memang ada star chat. Tak, minggu ni je. Minggu ni je. Okey. Pasal belum ada penyingkiran. Dengarlah 8:30. bisikan angin bayu. Saya suka tone suara Azmil. Nak juga. Rafiq. Kak Ella tak ada apa-apa show ke lepas konsert? Ada.
Thank you Rafiq. Tak. Thank you Rafiq. Ada Aina pula. fundamental. Aina pula. Tadi cakap tak minat kan? Aku akan cakap thank you Rafiq. Aina puji dia. Aina je. Jangan. Bila final Mentor Legend? Bila bang 2 bulan 2. 22 bulan 22 Ya tak. Jangan pasal. Kat Ella tak ada. Oh ada. Memang sejak kecil suka nyanyi ke? Kau? Azmil? Azmil ya. Dulu kecil memang selalu nyanyi. Karaoke je lah. Lepas tu nyanyi kat toilet. Yeay, Aina suara dah matang. Maksud dia? Matured lah, aku punya suara. Aduh, dia cakap bahasa Inggeris juga. Alamak, dia tak tengok kita. Hai. Nampak? Jom lagi. Kat sini delay. Dah. Okay. Thanks Rafiq dengan pujian anda untuk kami bertiga. Membuatkan kami bertiga lebih semangat. Tapi Azmil tahu mesti Love. fans nak yelah. Sebab dia puji dulu. Dia fans semua lah. Kan? Dah okey dah. Nampak apa tak Abang Hanif? Nampak? Tak ada je nampak. Tak ada je nampak. But I still need love, 'cause I'm just a man. This night never seems to go to plan. I don't want you to live, will you hold my hand? I want you to stay with me, 'cause you're all I need. These ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Stay with me. Aina post lah lagu kat SoundCloud. SoundCloud. Okay. Nak dengar suara Aina. Oh ada SoundCloud. Ada? Tapi kau tak ada aktif eh? Aktif. YouTube lah, YouTube. Okay. Tapi YouTube kuota. Tolong tak suka cik. Ada 93. Saya ada SoundCloud tapi tak aktif. Sebenarnya kadang saya Kak Nadira. Aku agak dah. Nugget yang goreng semata-mata nak bersama kat dia. Lepas tu nugget saya hangus. Ada SoundCloud. Kau dah agak. Kau cakap kat ni. Cakap. Hai Rafiq. Tapi memang lawak lah sebab bakar nugget lepas tu. Mana ada orang bakar? Bukan bakar. Oh sorry, goreng nugget. Goreng nugget. Okay, goreng nugget. Lepas tu hangus. Sebenarnya saya pun pernah macam tu. Thanks Rafiq Ruslan. Final kat mana? Tiket please. Free ke bang? Final. Free kan? Final? Tiket. Tiket. Tiket free lah. Tiket free. Nanti akan diumumkan. Kita tak tahu. Pasal tiket akan di-update. Akan yes. diberitahu. Suruh follow dan suruh like page.
PHP Mental Legend. Final kat mana? Jangan lupa. Tak confirm lagi. Final tak confirm lagi. Nanti kita akan bagi tahu Yep. Like Yes. page mental. Sedap. Oh, dia tahu. Dia tahu Lagu aku apa? di SoundCloud. Aku ada masukkan lagu tu. Oh. Aku nyanyi balik lagu Getaran Jiwa. Getaran Jiwa. Balik rasanya kat IG. Lagu tu ke? Kawan aku ke ni? Aku sedih kawan aku lah. Jiwa melanda Ikatin. Kan sama umur kan? Thank you Rafiq sekali. Kentut ni Aina. Kan. Suar. Tak ada umur. Tak ada. Kentut kan? Ada. Apa perasaan bila dah jadi selebriti? Bila kat luar ada yang minta autograf gambar ke? Autograf tak lah kot. Autograf tak ada. Autograf belum lagi. Belum dah, Cik, belum sampai, belum lah. tak Belum sampai sampai level tahap lagi. tu lagi. Gambar tu, bergambar tu ada. Gambar tu ada. Azmil Rockstar. Macam bagi Azmil bergambar tu ada. Kadang-kadang ada orang notice Bergambar kita, tu ada. ada orang yang kenal, ada yang tak. Tapi sebenarnya kita orang pun try untuk jadi orang biasa macam normal lah, jalan macam biasa. Tapi kadang-kadang ada orang macam nak ambil gambar, menyeronokkan sebenarnya. Hai Tapi Rafiq. dalam masa yang sama kita malu juga lah. Sebab tak pernah lagi kan. Lepas tu Yo Kong. Thank you. Tak. Bukanlah kita kekal kawan push. Kami semua belum berpunya lagi. Single and Single. Yes. Azmil pun single. Ya ke kau? Dia single. Nipu buat ni. Hai Rafiq. Hai Rafiq. Hai Rafiq. Hai. Jangan lupa undi Nadira. Nampak tak permainan dia? Atin. Fanatic. Wow. Kalau nak jumpa Aina, datang SP tu nanti. Ahad nanti. Lepas tu sokong Aina Ya, pakai ke baju Azmil Nadira. Atin. Anon lah. Anon 9571. Ya, saya single. Ya, saya single. Tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Tak. Tak akak. Tak kahwin lagi. La 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 la. Tak nak tanya Aina buat lagu apa minggu ni. Dia cakap ke? Kalau aku akan cakap je. Tapi orang buat research pasal lagu tu, lepas tu dia tengok perbezaan. Ya. Kalau aku lah. Kalau kau? Aku cakap. Kau nak bagi surprise. Kalau lagu tu famous, boleh kot. Surprise. Famous kot lagu. Lagu tu famous yang kau nak nyanyi tu. Layan webcam. Jom. 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 Hai Yukong. Yukong, hai. Masa uji bakat tu menang audition tak minggu. Azmil alhamdulillah rezeki Azmil bila Azmil join. Azmil sebenarnya dari Azmil kerja dekat JB. Lepas tu masa audition tu Azmil pergi Sabah. Bila Azmil audition, alhamdulillah Azmil terpilih untuk Mental Legend. Azmil rasa Azmil orang yang pertama yang dapat tag tahniah. Lepas tu pihak TV3, production TV3 terbangkan Azmil dari JB ke
Kuala Lumpur untuk audition dengan Dayang. Dan Alhamdulillah Dayang pilih. Jadi tak payah pergi mentor lain. Dari Sabah ke KL ke daripada JB ke KL? JB KK, lepas tu JB KL. Okay. Nat? Ahad ni battle tindi, Kak Nora bawa lagu apa? Okay. Saya bawa lagu Rapuh Agnes daripada Monica. Agnes Monica. Duet Dan dengan duet dengan Hafiz, lagu lagu Aku dan Dirimu. Jangan lupa undi tau Rafiq. Tapi kalau ada balance kredit tu, balance top up ke kredit tu, jangan lupa undi Azmil lah. Please. Jangan lupa undi Nat. Aduh. Tim Minggu ni power pasangan duet. Masa latihan tu takut tak? Kalau macam Azmil personally lah, macam semua orang tahu Azlan tak latihan tu, suara dia memang range dia sangat besar, tinggi. Takut tu ada, tapi I'm trying to be professional. Apapun mesti boleh. Nat Kan? pula Hafiz. Hafiz memang Semua orang tahu. semua orang tahu And dia hebat. Dan terasa wow tu bila nak nyanyi dengan dia. So terus terang lah kan, saya masih belum jumpa dia lagi. Mungkin esok kami rehearsal, mungkin kami berjumpa dan boleh sesi latihan tu bersama-sama lah. Macam Aina pula, Hazama tu seorang yang sangat kelakar. Kalau orang yang tak kenal dia kat luar tu, kalau jumpa dia mesti boleh jadi ngamnya. Sebab dia kelakar gila-gila. And fun sangat bekerja dengan dia. Dia tak buat Aina stress. Dia tolong Aina banyak sangat. Nantikan Ahad. Siapa yang pilihkan pasangan duet? Okay, kita sebut sama ramai. 1, 2, 2, 3. 3. Mentor. Krik 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 krik. Kenapa krik krik? Oh, kentut lagi kan? Bunyi kerusi ni ya. Kau yang kentut kan? Bunyi kerusi tadi. Tak, aku dengar kau yang kentut sebab aku cam bunyi kentut kau. Sampai cam bunyi kentut dia. Hebat. Kau mesti terlepas tekan enter. Please lah Jamil. Kalau nak tahu apa yang Allah. berlaku, Jamil baru saja kentut. Busuk. Mana ada? Jahat tau dia. Bahaya kan? Sofa ni dah serap ah. Tengok duit korang mesti gempak lah. Memang tak sabar. InsyaAllah. 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 Mesti. Bukanlah SY. Aku buat macam ni. Apa nak? Busuk. Kau dapat pilih kau nak duit dengan siapa? Ha. Ni best. Ini weh. Sabar tengok dulu. Kenapa Sam Smith tergagak lah? Alah, kau saja je. Aku suka dia. Siapa suruh lambat? Memang dengan Ami Jahari. Saya memang Kau mana Hafiz kan? memang nak habis pun. Amil memang nak duet dengan Ami Jahari. Nanti kalau diberi peluang Amil nak duet dengan Ami Jahari sebab maksudnya Ami Jahari dia punya bond jazz dengan blues tu is very strong. Jadi mesti best bekerja dengan dia. Rezeki jumpa Hafiz. Aina Siti Nurhaliza. Bila kalau aku, Aina nak Sabar orang tak sabar tu gopo. Ha?
Tak sabarlah nak tengok Pulang B. Oh, yalah. Ini Ni kawan Oh. ni. Okay, kawan. Faham. Yes. Mesti geng. Mesti geng kan? Kat sini mungkin tak peluang. Suatu hari nanti. Kan, ambil jari best. InsyaAllah. Im. Lepas ni teruskan latihan ke balik tidur? Okay, Nat. Ambil jari best tu. Memang ambil jari memang best. Dia memang best. Kalau nak tahu Aina pun minat gila dengan Tipu ambil dia jari. ikut Azmi. Tak ada, dia sebenarnya ikut saya. Oh. Kau dah sebut Yuna? Saya suka dua, Yuna dan Amir Jari. Oh. And sebenarnya saya suka Bang Fiz. Malam ini kita punya Azmil balik praktis seorang-seorang. balik. Lepas ni nak kena uruskan soal baju, lepas tu praktis lagi. Hari ini aku telah jatuh cinta, takkan mampu aku menyangkalnya. Jatuh cinta kepadamu, Mumu. Thank you, Sosok Anun. yang sering menjengkelkan aku, sering menggangguku. Kau permainkan rasa hatiku, namun kini aku berbalik. Jatuh cinta dan bernyanyi ku la la la, la la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan untuk bisa jadi pacarmu. It's a rap. Yeah. Nanti pula. Tiba-tiba sedih pula terfikirkan soal-soal yang tersebut. Memang. Itulah yang sebenarnya terbuku dalam hati saya. Cih, buku lah kan? Itu yang terjernal dalam hati saya. Cukup. Cukup apa ni? Cukup? Cukup tak? 3 minggu perform tak cukup. Tak ikut. Bikin je trio. Kan? Kita berani lawan lagu ni tak? Yo. Okay. Lagu yang aku tahu sudah lah. Nampak tak? Nampak tak selfish dia? Oh my god. Yang kita bertiga tahulah, please. Kau tahu tak permainan dia? Kau nampak? Okay, lagu Ella. Jom. Lagu Ella. Tak nak, ha. Tak nak. Bikin kumpulan trio. Comel. Lagu apa yang kita ni? Kita nyanyi lagu Maroon 5 tak? Sunday morning. tak tahu lirik. Kau tahu lagu ni tak? Yang pasti semua orang tahu. Price tag. Tu? Okay. Bang ambil kau. Verse aku tahu verse dia. Nampak dia Nampak. ambil. Okay. Membak. Bam. It's everybody like a friend. Tadi ke? Ada. Okay, kau ambil verse. Okay. Seems like it's... Okay. It's like everybody got a prize. Okay, Bagi dah. lah intro. Seems like everybody got a prize. I wanna have a sleep at night.
And the suit comes, you just stop for a minute and smile. Everybody got so serious, acting so damn mysterious. Got a shades in your eyes and a heels your eyes and your eyes. Got a good time. Everybody look to the right. Everybody look to the left. When you feel that we're flying with a plus tonight. It's not about the money, money, money. It's not about the money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about that ching, ain't about that bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye semua. Dah habis ke? Dah. Inilah. Dia suruh berapa je? Sejam. 9 lah. 1 jam. Alah. 3 minit lagi kot. So cute. Thank you. Thank you. Atira Aziz, thank you. Dah nak je ke? Kau ni sebentar tadi dulu kan? Kau puji dia. Semoga okay. Thank you for your time. Dah nak habis Belum. Belum ah? Nur Atika S terbaik. Betul-betul boleh. 2 minit lagi, okay. Kita ada 2 minit lagi. Okay. 2 minutes left. Jangan lupa promote konsep company. Oh. Ini. Lagi seminit baru kita promote. Okay. Okay kepada semua, jangan lupa hari ini saksikan kami Team B Jam 9 malam di TV3. Dan lagi best kalau korang datang ke SP2. Kan. Yang paling penting lah. Yang paling kalau penting dan korang paling sayangkan penting lah. Korang, kami tak minta banyak. Tak banyak. RM1.50 je setiap seorang. 5 tu. Mentor 5. Thank you Atira. Undi. Jangan lupa undi. Jangan Untuk lupa undi jangan lupa undi kami. Azmil Azmil. Nadira. Jangan lupa undi saya Nadeera. Ulang semula. Double E. Nadeera. Nadira. Tu Dan Aina. saya jangan lupa undi AIZLA. saya. Gua cakap. Jangan lupa undi saya. Type mentor 5 jarak Aina AINA ke 33399. AINA. Dan semestinya minggu ni banyak kita orang ada tampilkan artis-artis yang Gempak-gempak. seperti Azlan Typewriter, ada Hafiz, ada Azama. Yes, kita semua lelaki kan. Pasangan minggu kita ni orang semua lelaki. Ya. Mesti best. Dan jangan lupa support kita orang time lagu bonus juga. Kita berlatih. InsyaAllah dapat deliver dengan baik. Kita nak autograf, jom autograf. Tu Azmi. Okay. 1 minute. Dan it's wrap. Bye bye. Dah eh? Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you semua.